berkenaan sedondon yang difahami dahulu kala ialah sedondon daripada kepala sampai ke kaki, semua daripada kain sama, warna sama. Tetapi sekarang yang diistilahkan sedondon dah kita sebutkan sedondon suami, isteri, anak-anak semua daripada warna yang sama. Itu bagi mereka yang berkemampuan, tak mengapalah mereka nak bergaya macam tu, nampak satu keluarga semua warna sama. Bagi mereka yang dah banyak berhempas pulas, berhabis duit untuk barang keperluan, kita nak bergaya di Aidilfitri, tak perlu ikut mereka, nak sedondon satu keluarga, tak mengapa. Suami warna baju biru, isteri warna ungu, anak perempuan warna merah jambu, anak lelaki warna hijau. Tak mengapa, itu gaya rakyat Marhaen. Saya kecil-kecil dulu pun, ibu ayah tak pernah nak sedondonkan satu keluarga macam tu. Itu gaya kita rakyat Marhaen, tetap bergaya di Aidilfitri, tak perlu terikut-ikut sampaikan kita menghadapi tekanan kewangan Aidilfitri ni. Kita gayakan saja, tak perlu sedondon. Boleh begitu sebagai rakyat Marhaen yang nak bergaya di Aidilfitri, lebih baik kita tak perlu ikut trend sedondon, kita berbelanja ikut kemampuan kita.